Salayo, apa ya? Anak saya. Salayo, apa ya? Meledak. Okey, apa aku nak buat dengan Nas? Okey. Oh, kuat pemain lah. Bukan. Macam mana boleh terfikir nak buat Salayo tu? Salayo. Satu hari yang akan dapat jawapan kenapa salah you. Okey. Right. Okey. Konten apa? Hari ni aku nak buat konten mudah-mudah. Okey. Yang senangkan aku. Okey. Konten macam bini aku. Ui, dah lama dah tak tengok konten-konten macam tu. Okey. Tak adalah. Sebenarnya konten hari ni aku nak buat. Kami nak mukbang ramen spicy ni. Okey. Nak So tengok. mukbang ramen. Alright, okey. So aku nak tengok talent-talent mana yang tak boleh makan pedas, boleh makan pedas. Tak boleh tu. Aku kalau pedas, ramen tak boleh. Kalau nasi aku okey. Ya. Ha. Gastrik. Dia rasa nak telan, dia sakit lidah. Lemah. Tapi sebelum nak mukbang tu, kita nak suruh talent-talent kita masuk kat sini. Aku ada beli ramen. Okay. Ayam Mas punya ni masuk sponsor sikit. Ayam Mas kan punya ayam dengan nugget. So nanti kita akan go semua. Lepas tu makan ramai-ramai. Alright. So sekarang ni kita panggil depa untuk kita masak-masak ramai-ramai kat sini. Bagi mereka masuk kita dulu. Kita buat tu. Tapi sebelum tu, hari ni memang konten makan saja tu. Betul. Ya, sebelum tu apa boleh tengok kat AI Nazrul dulu dia buat roti cerai. Okey, so jom kita mulakan konten kita dengan panggil talent kita, suruh dia masak dulu. Okey, jom. Let's go. Okey gang. So ni lah talent. Okey, aku sediakan benda-benda ni. Aku tak mau Tak mau kita apa-apa? Apa buat je lah apa-apa. Buat Kita je buat lah. Okey. Apa-apa boleh? Apa-apa pun. Ya, saya kau nak ajak apa-apa. Siapa yang makan? Bos makan nak? Semua. semua. Ada minyak. Ni macam kena goreng. Tak, ni dalam ni je. Oh, baik. Aduh. Semua. Semua. Okey. Ni tak payah. So aku nak apa masak je macam mana pun. Boleh. Bye. Senang kerja bos senang. Makan je. Konten dia senang. So hari ni kita orang Lupa satu lagi noh. Oh, ada Wah. Okey. Nak kurang pedas tak ramen cheese? Okey, kalau kau nak tahu, Ayu tak makan pedas. Kita tak ebo banyak-banyak dia Dia- punya tu. Rencah tu. Ni tak boleh. Untuk bos kita buat yang macam kita buat tak ada ni. Tak ada perasa. Kita buat perasa banyak-banyak. So kita buat banyak perasa baru kita bagi pedas. Tapi dia makan pedas. Ya ke? Kita boleh. Dulu makan pedas. Betul kita buat rasa lain. Kita buat ni tak pedas. Buat tawa. Boleh. Jom. Kalau buat tawa, colour dia lain dengan kita punya nanti. Tak apa, kita buat je. Mana boleh? Semua tau. Just semua bubur tau. Ini kalau tak ada lampu raya. Boleh. Sekarang ni kita rebus dulu. Okey, panaskan air. Ni nugget on. Kena gunting ah. Semua ni. Kau nak buka ini ni. Tak ada berapa geng ini. Mana boleh? Tak ada dalam ni. Boleh ke? Kena gunting. Kau ada nak gunting weh. Dapur ni dah gunting. Dia nak gunting. On lu. Tak, tekan ke bawah dulu. Tekan dah. Pusing. Ini Bagi air. Ayolah air. Baik tu je. Dapat daging guna. Daging guna. Okay guys, so hari ni kita nak buat masak-masak. Dah masuk lah gebu-gebu gitu je. Tahu je kan. Lepas tu nanti kita buat mukbang. Yum. So main chef kita adalah Ayik. Main. Ni CEO. Yes. Ni nugget dah ke? Ni tak ada nugget gitu. Tak panas lagi. Agak. Bika ramen kau ambil dulu. Iya, bahagian ni sana. Yalah. Ini tak masak ke lagi ni? Kena sikit okey. Ni boleh lah weh kalau sudah di sana dah ada. Perempuan yang tengok, dia pergi tengok. Kita akan buat kejap. Kita akan buat kerja Air banyak dendam ni. Dah kita dah gemuk. Ingat kita nak bagi makan sedap-sedap. Dong padong king.
Yalah kita akan gemuk kan. Kita pagi dia gemuk pula. pagi dia gemuk. Ada kabar tak gemuk Tadi dia nak buat kes sakit perut. Kita buat dia sakit perut. Memang betul Kis. Dia tak makan Pagi pun. kita cuti seminggu. Dia tak makan pun macam kita tadi. Ya. Terasa walaupun seorang je gemuk kat sini. Cakap dia tak. Okay. Kami akan bagi dia gemuk. Hampa je stay tune. Ada tuduh ke nak. Tak babe. Tolong ni. Ambil. Tutup dulu. Awak boleh main. Selamat datang ke Majlis Perasmian Ramen Keluaran Pika-Pika. Ya, bersama Dapur Kecoh Robo. Ya, rebo-rebo. Rebo-robo. Ya. Air tak cukup. Tuan tekan tak jual ni weh. Ha? Tekan tak? Kita boleh jual Dia dah masukkan semua ke? tak semua. Tak boleh lah semua tu. Tak boleh lah semua. Adakah dia yang tapi tak boleh ni kita biru baru kita nak rebus ke? Ui, habis. Ui. Dia perasa. Berasa Masa bergetik. kita makan sekali ni. Kita makan sekali. Perasa. Kena pegang. Weh, air dah pening. Air dah pening pula. Air dah penuh. Air dah pening. Air dah pening. Air pening. Pening. Pecah kepala saya dengan Ayik, diam je lah Ayik. Diam je. kita Apa beza awak dengan ramen? ramen pedas saya tidak. Cepatlah pergi lain ke tak? Udah barat ni kan cerita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di tempat kejadian mempunyai 3 orang adik-beradik bersama satu anak tiri iaitu anak monyet sedang kelaparan ya. Cepatlah. Dan lalu memasak dengan sendirinya. So adakah mereka berjaya? Saksikan. Renungkan. Kan. Fahamkan. Fikirkan. Nyala. Kita datang kita. Bos. Malu lah kau. Ya mana Kau. Okey. okey kita akan kasih momennya. Tunggu dan lihat. Hadirin yang saya dihormati sekalian. Oh, ya, ada lagi. Ada satu master chef masak ramen, tak berapa nak ramen, dan chefnya ialah keluarga Zari. Saya ke? Saya tak tahu nak cakap apa Mak Encik. Ini sebab aku ada sebenarnya. Ya ke? Pasal meja Makan Maggi. Maggi je. Tapi bakat Ki makan. Geli. Bakat Ki makan. Dia bukan lah. Kecantikan awak. Bakat awak ada rupa. Kalau Ki cakap dia ada rupa, ia geli. Pika-pika. Pika tahu tak apa beza pika dengan ramen ni? Apa tu? Ramen kalau letak dalam air kembang. Tapi pika Kakak aku. Kakak. sabar je. Tak cakap pun. Kenapa dua sejak? Tak. Orang nak bagi orang lain. Orang nak bagi cakap lain-lain. Kalau Maggi kembang dalam air. Kalau Pika kembang dalam kehidupan Faiz. Kata Pika besar. Tak. Bukan. Kembang secara baik macam kebahagiaan. Apa tu? Ayah, apa beza? Cuba Ayah, apa beza ramen tengah masak ni dengan Ayah? Ramen makanan. Saya tak tahulah kenapa ya. Sekarang kan dia tengah panas. Kalau Ayah dah panas hati wani. Okey, Faiz. Faiz. Ya, Kis. Ni kan nugget Kang. Nugget ni buat daripada apa? Tepung, ayam. Tapi kalau Faiz, ayam. Aduh, dosa lah. Better kita masak je lah. Okay. Ya. Pinggan lah.
Dekat lain masaknya Ida. Dalaman tak ada tak rasa. Masak. Semoga Bos Nazrul gemuk makan ni. Sumpah. Ibu. Muka dia tu buat kita percaya. Dah kena terpalah. Tak apa, kita masak, kita bagi dia percaya. Okey. Abel jangan percaya Ben. Abe jangan percaya be, abe tolong elak be, abe jangan dengar cerita orang. Hanya adik dalam hati, Adik janji, sayang kat dia sampai mampu. adik janji. Minta biar jadi. Naik je kita. Kalau pewan ni, kita letak bahagian kita belah ni, belah dia belah ni, so kita tolong tuangkan kat pinggan. Satu macam garam tu tak kat nugget dengan ni. Oh, nak Masuk kita bagi dia cair dengan benda tu. Oh, masing kau kan. Bontok je. Maaf Encik. Emang ni? On nak on. Boleh. Tapi seorang tu yang kena tuangkan. Maksudnya letakkan. So nugget bubur dalam pinggan ni Wani. Wani tahulah position mana yang bahaya, yang baik. Ayat okey weh. Ayat kan jadi memang wajib ngacak. Bawa ayat terbolang dia letak kau masing kau kita. Dia tak ingat Dia tak ingat Aku rasa lagi percaya Wani. Ya. Rasa baik Wani lah. Ya, kenapa saya? Dan Dah wani lah pada kita. oh lah. Makeup. Okay guys, kita dah siap merebus. Yes. Sekarang kita nak letak perencah. Ayat tolonglah pika Ayat. Buat kerja. Buat pura-pura busy. Okay, sekarang kita dah settle untuk merebus dah. Dah jadi lembut-lembut. And then kita letak dia punya perencas. Kalau orang kata panggil awas. Kalau Terengganu Awak ha? awah. Awah kalau perak. Molek lah, molek. Apa? Kalau perencah apa? Aku tahu. Elok Pecah. Pecah. Kalau perencah lah. Perasa. Oi korang kalau tengok Ayib tak makan tu, korang tahulah kenapa ya? Yes. Sudu. Yang ku culik cintaku. Yes, sebenarnya lebih pada Rami. Sebab Rami memanaskan saya, menyejukkan saya. Bagi pick up line. Payah Syed bagi pick up line kat dia juga. Kita tak bagi pun. Kita orang baru official sejam. Awak nak see. Nanti sejam lagi kita akan Kita akan jadi ex. Yes. Nampaknya dia orang Nak kawan. tak berharap pun Ayib bagi pekan lain kat dia orang. Okay, korang adik I akan buat kerja, okay? Ayib baru perasan. Kau makan Kenapa Ayib tak dapat surat? Baca sikit. Tapi kita makan. Aisyiteru bukti cinta untukmu. Akan aku habiskan. Namun kan ku beri tak pernah kau hargai. Demi cinta. Weh. Siapa lu? Tak masuk Maaf Encik malam Encik. Okey dah Okey, sekarang kita tengah gaul-gaul. Kita bab-bab menggunakan tangan ni kita perlukan Kristina Balkis. Yeah. Sorry, Kristina. Yes. Kristina Alia Antasha. Yes. Malaysia. Okey, jom kita Malaysia. Nama Faiz. Okey, satu. Malaysia. Muhammad Faiz, Miss Teen Global Malaysia. Okay, lagi. Tolong. Nur Betty Afika, Miss Teen Global Malaysia. Ani. Nur Syazwani Dania, Miss Teen Global Malaysia. Okey, Ayib. Ayib, Global Slam River. Oh, Malaysia. Boring apa tu? So jom kita ke 1, 2, 3. Bantai. Okay, so nak tahu tak apa yang surprise lah? Ya. Nak tahu? Pejam mata. Surprise tu mata. Mana ada surprise? Ya, nampak. Tolong jangan hilang benda ni. Tak hilang. Bukan kan sebelum ni kan duk bagi tahu ada surprise. Simple sangat konten. Okey, tak apa. Okey, betul. Ya. Just tiba. Okay. Jangan hilang. Jangan buka. Ya ni. Okay. Wish panggil dia mata tak. Wish. Aduh.
Senara. Tak apa lagi buat reaction macam ni lah sampai merata kan. Tapi tak tahu siapa kan. Betul lah betul. Betul lah betul. Betul. Bagi apa? Biar apa panggil ni je. Panggil talent. Talent. Oh, Aku kalau sekali tak apa, 2 kali tak ada. Tidak ada 2 kali. Takkan kita kasih tak kena ambil. Tak ada kena. Aku memang pegang. Apalah. Bila ke? Belum. Tipu. Ambil lambat sikit talent ni. Dari mana ambil lambat? Ya, ini kepuk kita yang apa? Kan kenyang makan ni kan, air kepuk apa? Siapa? Apa tu? Siapa ni? Apa jangan pegang. Apa? Ada apa? Sumpah. Apa? Dia binatang ni. dia pegang perempuan je. Kenapa lelaki pegang? Janganlah. Supaya jangan ni. Takut ni. Apa lagi? Aku bukan betul lagi makanan. Weh, kami kalah. Weh, tak. Abang nak dua apa-apa. Okey. Dah aku dulu. Weh, kita asyik ni. Ular weh. Dia tu tak tahu. Tak ada. Apa tu? Okey, jom kita makan buka mata. Weh, king. Tak ada. Weh, betul aku ni. Ular yang. Duduk minum. Itulah surprise yang bawa menampak. Apa kami tambah? Tak ada lah teman ni je. Nak lagi pedas. Aku yang usik tadi benda tu lah. Bukan. Okay, so banyak orang tak boleh makan pedas. Yes. So, siapa yang tak boleh makan pedas? Jangan tinggi. Kita apa ni? Ular weh, ular. Kalau ular tak boleh jangan. Dia lain punya ular yang. Eh, tak boleh jangan ada game binatang dah. Jangan. Game binatang suka dalam ular je. Dia pun tak suka game ular. Suka ular sebab tu. Okey, jom lah kita makan. Jom. Boleh buka. Okey dah, aku ni buat. Okey, boleh. Sebenarnya just nak makan sekali ngampur je. Sepanjang kita orientasi sampai sini tak pernah makan sekali kan. Betul tak? Bagus kita rasa. Mana ada sebab kadang kami dahulukan hampa makan sampai kami tak sempat Nak makan. yang boleh lah. Okey lah. Satu sekali ada. Naling buka barang. Berhasil. Seketul dulu ah, dah cukup ni. Kita makan 5 tadi. Kita makan aku buka ayam. Ular. Ha? Tak apa. Hampa sebut kami fikir apa je. Risau. Salah tu. Tak apalah. Yes. Nak segar. Yes. Makan. Okey. Makan semua. Makan. Bos dah suruh punya tu. Tak apa makan. Okey. Makan. Dia nanti dia nak buat lagi. Sudah salah aku. Dah sikit je. Bagilah buat ni best. Tak apa. Betul yang spas, betul yang spas tak makan pun. Tak boleh. Ini dah konten dia. Oh, pinggan tak cakap kita sama apa? Yang kata kita siap. Tak ada pinggan dah. Tak tu habis dia ambil. Terima kasih Kak. Weh sedap ah. Siapa? Tak kena. Sini. Masuk dia. Oh, ada salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Lagi sama pedas. Lagi apa? Makan je. Mesti lekat di gigi kali je. Kedok. Mesti ya. Lekat di gigi lah. Kali je. Masak kan? Nak makan lah ni. Tu, makan ni. Mana masak makan ni? Abang makan lu. Mana asyik gini? Makan tu. Ada cukup. Tak cukup apa ni. Abang makan. Jangan makan. Asal dong. Expired ke apa benda tu? Asal kan? Asal tu. Pedas weh. Pedas tak? Tak kan? Baik. Lagi kan? Dia panas. Kau boleh. Untuk ni tanya. Ya kan? Nak makan lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cik lah. Kau kata nak Tak nak makan. Nak lagi dah siap lah. Nak lagi. Nak nugget kok? Nak. Tak payah nugget. Hari lapar tu sampai makan tak cakap tu. Hari lapar tu. Okay. Boleh je? Boleh. Yakin je? Ha? Okey tak? Pedas. Pedas. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas pula nugget tu. Panas bang. Sejuk. Tak boleh tak ikan tu. Weh, mana boleh ayat weh? Mana boleh ayat? Boleh ni. Sedu. Oh, kita nak siapa main Hamdah ni? Tak rasa ni. Oi, semua. Tak rasa pun. Kali aku. Tak boleh. Oh, mana? Dia sedu. Dia memang benda dia sedu. Dia jadi macam tu. Apa keluar? Ha. Jual. Kena bayar apa ya semua. Dia buat duit dah ni. Jangan yang kena terus. Tapi cheese dia menghilangkan pedas. Oh ya lah. Masalah cheese budak kena ni dah. Oh, tu ada. Yang belakang. Dah ambil hok kanan. Ambil hok kanan. Ke bibir dah. Panas. Ayo nak ayo. Mengkayak. Ini Dawi punya. Tak rasa tak? Kayak lah. Mana ada? Siul lah aku ni. Aku perlu lah. Aku tak boleh kalau ramen. Aku kalau nasi okey je kalau dah. Kau tak sentuh ayam. Ha? Betul lah. Apa dia? Betul. Okey, siapa boleh habiskan ni? Memang nak tambah. Siapa boleh habiskan semua ni? Benar dulu bagi duit. Boleh? Cari Faiz. Tak nampak ni. Apa yang kau dah? Dah nanti Dawi. Bila nak habis ni aku nak makan pula ni. So. Weh tolong outrokan Pak. Okay geng, so sampai sini je konten kita pada hari ni. Tapi macam mana rasa ayam okey? Okey. Sedap, perfect, sana? Masin eh? Tak ada okey. Apa buat apa? Garam. Patut aku dah masin ni kau tadi aku ingatkan cheese. Aku Dia ingat masih weh. Patut ada suruh aku makan ayam tadi. Kalau tak apa makan je belakang-belakang. kau rasa bodoh. Aku masuk lah masin tu tapi aku macam ingatkan Okey. cheese. Orang prank kami pula. Tak, kita orang tunggu je bos. Bila bos nak cakap masinnya. Aduh. Tak rasa ya. Dah dia jadi food reviewer lah ni. Yang tu tu.
Masih telah je. Okay, cuba makan ayam. Makan ayam. Ni boy, cepat boy. Bodoh masing bodoh. So aku rasa itu je konten aku. Thank you pada semua. Semua pedah tak? Okay, buat muka terkejut sekali kita nak buat thumbnail. Alright dah. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, korang kena guna phone sebab diorang dah off cam. So kita kena buat behind the scene punya. Yes. Depa duduk kat luar tu, apa tu? Depa duduk sana. Kau tengok kat situ. Tapi diorang macam sini kan? Tak apa. Air akan tutup diorang. Okey, daripada pandangan diorang inilah. Okey. Ayam mana satu? Oh, nak kira. Oh, makan sesaja. Makan sesaja. Okay guys, hari ni sini tak nampak, sini tak nampak. Okay guys, hari ni kita nak letak apa memasak. Apabila kita memasak, yes. So letak sikit mak ni rekod ni. So Buat lagi kan? macam nampak ni. Kan tak cheese ni. Nanti kita nak makan kot weh. Tak, buat 3 ketul je. Okey. Ingat. Buat ni dah amanah dah. Aji, tepi aku sini. Okey. Nampak tak tu? Ni tu ni. Banyak ni. Dah banyak. Kata prank. Ya, biar. Okay guys. Dia macam cantik gila. So yang garam tu kita tak situ. Ni kita kalau ke sana tu macam mana? Kalau kita nak kisah goyak, boleh. Nampak sangat. So yang ni letak belah lagi. Yang dekat lagi orang baik. Dekat. Ni tu. Garam. Dia cantik weh. Give me kali. Tak makan tadi tak makan. Tak makan dia. Tak boleh bau, tak boleh tak makan. Tak boleh bau, tak makan. Okay guys. Ambil yang satu, ambil ambassador. Ambil ambassador satu. Okay, ambil ambassador satu. Okay, ambil ambassador satu letak sini. Okay, ambil yang masih ni tu letak atas ni. Cak yang ni nampak sangat ni. Boleh. Boleh. Ditutup dengan Maggi. Masa lagi Pika letak kan ada sos-sos Maggi ni. Masa lagi? Bukan, masuk dekat. Nampak sangat tu. Ambil cheese tu. Cheese. Wow.